Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak servis dekat pusat Honda yang selalu Cik Tangga pergi. So, sekarang ni kita tengok mileage kita. Dia rosak sikit screen. 77,989.6 km. Jadi, kita nak servis minyak hitam tapi kita kena bawa minyak spare lah macam biasa. Alright. So, kita off dulu. Kita jumpa Pomen. Cerita apa kita nak buat. Alright, jom. Okay, so hari ni kita servis yang ke 78,000 lah. Okay, so Cik Tangga agak sedih sikit sebab ini mungkin kali terakhir kita servis kat sini sebab nanti tempat ni akan bertukar nama. Tapi tak mengapa, kita masih boleh datang lagi servis kat sini. Cuma brand tu dia akan tukar lah. Nanti tunggu dan lihat je lah. Okay, nanti kita still akan support token ni. Kedai sini akan hantar motor Honda RS kita. Okay, alright. So sekarang ni kita minta dia tukar minyak hitam dengan spark plug. Alright, sebab besok kita ada ride. Okay, kita nak ride jauh sikit. Nanti kalau korang nak tahu Cik Tangga ride ke mana, tunggu video tu. Okay, so jom kita tengok dekat Pokman apa kata dia selepas dia check motor-motor kita. Okay, right. So dia akan buka nut untuk tukar minyak hitam kita lah. Mileage kita baru 77,900 tadi lah. Tapi dah dekat So alang-alang kita tukar lah awal. Korang tengok. Cik Tangga masih pakai minyak hitam BSH fully synthetic. Tu dia minyak hitam kita. Korang tengok. Nampak, kalau korang nampak dia macam bersinar kan, tapi kalau dia masuk dalam bekas dia hitam lah. Alright. So itu saja minyak hitam kita. And then Pomen akan buka di bahagian depan. Lepas tu kita akan tukar spark plug motor kita. Okay. Tadi Pomen cakap nombor plate Cik Tangga S hilang. Sebenarnya Cik Tangga dah tahu dah. Nanti kita tukar. Okay. Alright. Okay, ni minyak hitam yang baru lah. Botol baru. Okay, 1 liter. Dan kita ada bawa minyak yang spare 1. So ini kita punya spark plug lah. Kita pakai NGK. Okay. Alright. So kejap lagi dia akan tukar. So macam biasa, sementara nak tunggu minyak hitam kita betul-betul kering, dia akan cek tekanan angin tayar kita depan dan belakang. Sebab tu Cik Tangga syok lah datang kedai ni. Dia orang akan cek detail motor kita. Kalau macam korang nak pergi ride kan, korang datang lah service center. So dia akan cek dengan lebih detail. Kalau bengkel lain dia just tukar apa yang nak dah. Kalau tak nak isi angin, dia tak akan buat. Kalau kita minta baru dia buat. Sebab tu Cik Tangga suka dekat sini. Okay. Dia akan tembak dekat brake pad kita supaya dia nak tengok lah brake pad kita tu punya ketebalan masih boleh mencengkak ataupun tak. Sekejap lagi dia akan beritahu. Kalau nipis dia beritahu. Depan dah habis so dia kata depan dah habis. Bolehlah tukar sekali lah depan. Kita tukar brake pad depan Alright. So kejap lagi dia akan ambil brake pad. So hari ni buat 3 benda lah. Minyak hitam, spark plug, brake pad depan. Okay, ni kawasan brake pad kita lah. Tu Cik Tangga fokus sekejap. Oh, nipis guys. So kita tukar lah. Minta dia tukar yang bahagian hadapan. Okay, kalau korang perasan, dia tengah sendengkan motor Cik Tangga. Okay, untuk mengeluarkan minyak hitam sehingga habis, sehingga ke titisan terakhir. So dah tak nak ada minyak-minyak yang lama. Okay, nampak motor kita disendengkan sebab tu Cik Tangga berminat bila dia orang servis motor Cik Tangga duduk atas deck ni. Macam tu. Okay. Okay, so kalau korang perasan ada 2 botol kan. So yang satu tu yang baru. Okay, dia akan tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak cantik minyak kuning keemasan.
Okay, right. Okay. So yang satu lagi ni, kita punya spare dia akan sukat kat botol ni. Okay. Sebab enjin ni pakai 1.1 liter, macam tu lah. Alright. Okay. Alhamdulillah settle tukar minyak hitam. Okay. Yang lama kat dalam tu. Okay, nak tukar spark plug, dia kena buka cover set bahagian kanan lah. Okay. Sekarang dia tengah buka dulu, lepas tu baru dia tukar kita punya spark plug. Alright. Klip kena buka dekat beberapa bahagian. So barulah motor kita boleh ditanggalkan cover set. So inilah hasil kejadian dia. Okay. Sekarang proses untuk cabukan kita punya spark plug di bahagian dalam So kejap lagi dia akan cabutlah spark plug kita. Akhirnya dapat dah keluar spark plug kita MR9C9N NGKR. Okay, ni spark plug kita. So kejap lagi pomen kita akan tukar yang baru. So dia memang bahagian dalam sikit, sangat sukar. Tapi tak apa, sebab mereka memang dah biasa tukar. Jadi kita serahkan kepada mereka yang pakar. Okay. Alright. So kita biarkan dia tukar dulu. Okay, so sekarang ni dia tengah start motor kita. Tapi yang specialnya Foreman ni, alhamdulillah tadi dia bagi tahu kita punya coolant ni bawah level. Okay, dekat lower. So dia top up sikit lah. Okay, tu specialnya Foreman kat sini. Tapi saya tanya kena cas tak? Dia kata tak cas pun. Okay, alhamdulillah, terima kasih Foreman, tolong top up cik tangga punya motor. Okay, so siap dia tukar kita punya spark plug. So dia pasang balik cover lah. Lepas tu dia akan tukar brake pad depan. Alright. So kalau korang rasa korang berdekatan ceras, korang boleh datang kat kedai ni. Okay. Okay, sekarang proses untuk penukaran brake pad. So dia buka dulu brake disc kita untuk keluarkan brake pad. Macam tu kata. Okay. Alright. Jadi cik tangga tunjuk kat korang brake pad kita senipis apa atau setebal mana. Macam tu kata korang. Sekejap lagi kita tunjuk. Okay, hai. So cik tangga agak sedikit malu dengan Foreman, kerana Foreman kata betul-betul cik tangga menggunakan brake disc tu. Sebab apa? Dah nipis betul. Dia kata kalau lama sikit dia akan makan disc kita. So untuk pengajaran korang, janganlah dah betul-betul nipis baru nak tukar. Okay, kita tengok ni. Sekejap, cik tangga tunjuk kat korang. Korang tengok nipis korang betul-betul kita guna dekat motor RS kita. Korang jangan jadi macam ni. So cepat-cepat cek, rajin-rajin cek. Kalau dah kena pergi servis tu, pergilah servis. Okay korang, kejap lagi Foreman akan tukar yang baru. Ni disk kita. Tapi dia cakap masih boleh pakai, tak ada masalah lagi lah. Tapi jangan selalu, kerana dia bila dah mencengkam dia akan makan disk. Okay, benda ni sangat penting untuk korang. Alright. Tak apa, tangan hitam tak apa. Yang penting kita nak tunjuk kat korang, nak bagi tahu kat korang. Okay. Ni brake pad baru, tapi yang ni yang brand biasa punya. Sebab yang original habis stok. Tapi tak mengapa, kita pakai je dulu. Nanti next kita boleh tukar yang original punya. Okay, boleh tukar lah. Alright. Ni yang lama punya. Kalau yang lama dia akan ada perkataan dekat sini. Tu. Kita tunjuk kat korang. Tu. Kalau tak, yang ni dia tak ada apa-apa lambang. Itu yang
memang dia bagi tahu yang ni bukan original lah, tapi boleh pakai. Alright. So kita pakai dekat motor kita. Okay. So motor kita dah settle, alhamdulillah. Jadi kita dapatkan kertas. So kita pergi masuk, kita pergi bayar lah. Alright. So ni kertas kita lah, yang apa Pomen tulis apa semua. So jom kita pergi bayar. Sementara dia panaskan dulu kita punya motor. Okay, tu bukan motor kita, motor orang lain. So motor kita yang tu ni. Macam biasa kita tak pernah tipu apa yang kita buat. Alright. So ni harga dia 52, 28, 38. Okay, korang boleh lihat. So total 118. Okay, alright. Itu saja perkongsian Cik Tangga buat korang. Ni alamat dia kalau siapa yang nak datang sini. Okay korang, bye. Okay, hi. So sekarang Cik Tangga berada di bengkel Ceras. So kita tukar kita punya sprocket depan, sprocket belakang dengan rantai o-ring bersama huruf S. Okay, S kita tercabut. Alright. Ini kedai dia. Kedai dia dekat Ceras So diorang tengah buat motor Cik Tangga lah. So alang-alang kita lalu kat kawasan ni, jadi kita kasih diorang tukar. Kedai ni bagus lah. Satu motor, 3 Pomen. Oh, the best. So diorang tengah tukar lah. Alright. Okay, so sementara diorang tukar sprocket depan, sprocket belakang, kita tunjuk. Ini rantai yang kita tukar 428 KLO O-ring. Okay, untuk motor Cik Tangga. Alright, lepas tu ini bos bagus, dia bagi free gift kat Cik Tangga. Okay, percuma tau, percuma. Alright. So mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan Cik Tangga. So korang boleh lihat huruf S dah ada Fortune. Nombor mahal guys. Alright. So dah pasang. Terima kasih bos. Okay. Okay, so proses dia nak tarik rantai. Korang boleh lihat. Rantai lama kita tarik. Okey, sudah masuk rantai baru. Syok bengkel ni syok lah. Mungkin tak ramai, so bolehlah satu motor 2-3 orang. Tapi Pomen kat sini Cik Tangga tengok ada dah 5-6 orang Pomen kat sini. So mungkin kedai ni famous. Kalau korang sekitar Ceras, korang boleh cari kedai ni. Mana saya pampak sprocket sender size 415. Itu adalah pin untuk rantai o-ring kita So diorang akan adjust betul-betul untuk motor kita. Kalau panjang diorang potong, kalau pendek dia tarikkan ke belakang. Okay. Alright. Sini kawasan memang terdedang dengan cahaya dan tepi jalan. Nanti Cik Tangga share lah dia punya nama kedai dia. Okay. Okay, motor kita dah siap. Macam biasa kita akan tunjuk kita punya receipt Chinhu motor ni. Nombor 8, Jalan Balakong Batu 11. Okey, rantai nombor plate 1, pin 2. Okey, so total 149. Okey, terima kasih bos.